oleh kerana disahkan oleh mesyuarat tertinggi PAS, is not President of PAS. Itu saja saya boleh bagi hint. Who will be nominated is up to President to announce in the short time, very soon. Saya ada sebut tentang pindaan kepada perlembagaan. Ya. Masa pertemuan antara guru dan Sri Muhyiddin. Ya. Jelaskan pindaan. Ya. Saya boleh jelaskan dengan terperinci bahawa antara perkara yang dicadangkan dan dipersetujui oleh kedua-dua presiden ialah pindaan berhubung dengan Majlis Presiden. Sekarang ini Majlis Presiden ni tugas dia hanya membuat keputusan muktamad mengenai dasar utama Perikatan Nasional yang dirujuk oleh Majlis Tertinggi. Yang keduanya mengenai ketetapan kursi pilihan raya yang dirujuk oleh